Okey, lebih 1,000 juga komen dekat video ni. Ada satu komen daripada Idan. Dia kata baik naikkan allowance. Kalau naikkan OT nanti akan multiple daripada gaji basic. So selalunya gaji basic itulah yang akan dikenakan cukai. Okey Idan, macam ni Dan, tak kisahlah bayar allowance ke, commission ke, cash ke, apa ke, semua tu kena cukai. Faham tak? Bukannya kira allowance tak perlu declare, ni hanya OT je perlu declare. Ceritanya Idan, semua kena declare cukai. Okey, sebab semua tu tertakluk di bawah perquisite section 13 subsection 1 subsection A. Any perquisite ataupun any benefit yang you dapat and convertible into cash ataupun convertible into money, walaupun kau dapat gold sekalipun, kau dapat emas, katakanlah kau punya majikan tak nak bayar kau dah menggunakan account transfer ataupun cash, dia bagi emas itu, dan emas tu boleh ditukarkan kepada duit, itu pun kau kena declare cukai. Dia bukannya ceritanya basic kena declare cukai, OT kena declare cukai, allowance tak kena declare. Salah tu. Itu satu tanggapan yang cukup menyeleweng dan sesat. Okay, so korang dapat apa saja pendapatan, tolong declare. Kalau kau tak nak kena denda dengan LSDN, iaitu RM20,000 compound je baru tu ni belum lagi cukai RM20,000 compound atau 6 bulan penjara. Takkanlah muda-muda orang lain masuk penjara sebab kena bunuh rogol, takkan kau masuk penjara sebab tak bayar cukai. Cuba fikir-fikir kan. Cuba komen, kalau dapat cuba komen sikit, klik button komen ni, komen sikit.